Alhamdulillah, hujan akhirnya yang ditunggu-tunggu. Hujan ni sebenarnya dari jam 10:30 semalam sampailah pagi ini. Dan kalau dah hujan dari semalam-semalaman, maknanya ada rezeki jugalah untuk kita di pagi hari. Dan ini dia rezeki kita untuk lauk tengah hari. Kita dah tak fikir dah nak masak apa untuk tengah hari ni. Tadi jam 6 saya cari dekat depan rumah saya, dapatlah ni 6 ekor ke 7 ekor. Tapi setelah saya tu semua, saya dapat dalam 8 ekor. Alhamdulillah, kita dah tak perlu fikir lauk untuk tengah hari. Dan terima kasih jugalah kepada yang mendoakan semoga kampung sini ada hujan. Terima kasih juga untuk Allah kerana turunkan hujan disebabkan kita dah menunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Alhamdulillah, akhirnya hujan turun juga. Kalau air pasang macam ni, hujan dah kira lebat, maknanya mang akan keluar. Tapi kawasan saya ni, mang dia tak banyak lah, sikit-sikit je. Kalau dulu-dulu masa saya kecil, kawasan ni lah yang paling banyak mang. Dari belakang sekolah sampai ke sini. Tapi sekarang dah berkurangan. Mungkin dia berpindah ke kawasan baru. Sebab tu kat sini dah berkurangan. Jom kita mencari lagi. Kot-kot ada. Seekor, 2 ekor lagi ke? Dapat seekor pun lagi dah okey dah. Sebelah sini tak ada. Jom kita cari sebelah biasa kita jumpa tu. Kita buka selipar dulu. Kok jumpa seekor lagi ke? Dah cukup lah tu. Kejap. Macam kita ada jumpa seekor. Kejap kita kena perlahan-lahan. Kejap. Tu nampak tak tu? Tu. Kan? Dapat seekor. Kena pegang dekat leher dia lah. Sebab dia pun ni melawan juga lah masa kita pegang tu. Alhamdulillah dapat seekor lagi. Hujan renyai-renyai balik dah turun. Kalau untuk sebelah sini saya berani carilah sebab dia rumput dia tak panjang sangat. Tapi kalau di bahagian depan situ, saya tak berani tengok rumput dia panjang. Kena tengok dalam air bawah tu juga, macam ni. Kadang-kadang dia dari dalam air bawah tu naik ke atas, naik ke darat. Jadi untuk cari binatang bernama emang ni, kena fokus juga. Okey, rasa-rasanya dah tak ada lagi. Cukuplah seekor ni kita dapat buat tambahan 7 ekor dekat dalam besin kita atas tu. Jomlah kita balik. Ni pun dah nak dekat jam 10. Kita nak masak lagi lah. Nampaknya awan hitam dengan angin kencang datang lagi. Mungkinkah akan hujan balik atau sebaliknya? Kita tunggu je lah. Tapi saya rasa dia akan hujan balik lah. Sebab biasa macam tu. Nampak gayanya hujan kembali kawan-kawan. Saya akan benarkan dia mandi hujan ni kalau tak ada guruh atau kilat. Jadi dia boleh mandilah. Mandi hujan. Seronok pula tengok dia mandi. Kenapa saya subuh dalam jam 6 tu tak bawa telefon? Disebabkan hujan macam ni lah masa tu. Saya nak pergi cari. Saya cakap saya nak tengok dulu kalau ada emang. Tuk-tuk saya sampai bawah tu, saya jumpa 2 ekor. Sebabkan hujan juga susah nak bawa handphone saya rasa. Mula-mula tu saya fikir nak tengok sahaja. Rupa-rupanya turun ke bawah
ada rezeki kita. Kita nak masak. Satu yang ada telur. Dua. Tengok telur dia. Tiga. Empat, tapi tak banyak lah, sebanyak 3 ekor. 5. 3 ekor kecil ni je tak ada telur. Ni 5 ekor semua bertelur. Telur dia. Nanti kita nak buang taik dulu. Ada juga saya perasan ada orang rebus dengan kepala ni sekali dengan tanah dari dalam perut dalam ekor mang ni. Dia tanpa membuang kepala, tanpa membuang taik lah, dikira taik dalam perut, dalam ekor dia tu. Dia orang rebus je terus. Ni dia tanah dari dalam perut mang, dari dalam ekor dia. Dia orang main rebus je. Tak tahu macam mana, mungkin makan nanti baru buang lah. Tapi kita orang jarang lah buat macam tu. Selalunya memang akan buang bersih baru kita rebus atau masak apa yang kita suka lah, ikut selera masing-masing. Macam mana kita masak ketam, macam tu lah juga masak mang ni. Tapi hari ini saya nak buat rebus 4 ekor, masak kicap 4 ekor, cukup lah untuk lauk tengah hari kita dengan lauk makan malam kita, cukup lah. Letak garam sedikit. Bagi dia lagi pekat. Okey, alhamdulillah selesai sudah kita masak. Ni kita dah tumbuk tangan dia biar senang makan nanti. Ini ingin masakkan kicap kita. Okey, sampai di sini je lah video kita untuk hari ini. Semoga korang suka dengan video saya. Assalamualaikum, bye bye.